Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai, Dr. Saah here. Hari ni saya nak buat quick sharing, 3 minit je sharing, tak lama, sekejap je. Basically, saya nak share pasal slang glow, iaitu dia actually formulation herbal yang untuk orang yang nak kawal berat ataupun nak turunkan berat lah. Okay, macam saya kan sebelum ni saya dah share pengalaman saya pakai Alora. Actually Alora ni memang selain improve saya punya lutut, dia juga bantu untuk turunkan berat badan saya lah, sebab dia increase metabolism rate dan juga increase calorie burning. Tapi kan selain itu, kalau nak lagi cepat, bagus ambil Slang Glow together lah. Sebab Slang Glow ni sebenarnya dia makan lah, dia tablet. Dia rupa macam ni. Satu sachet ni ada 4 tablet. So kita telan je. So apa kita buat, normally lepas makan benda berat, kita ambil lah satu sachet ni. So fungsi dia kan, apa fungsi dia? Fungsi dia sangat bagus, ada 4 fungsi. Dia carb blocker, fat blocker, fat burner, dengan dia control kita punya appetite. So saya bila bulan puasa ni, sebelum bulan puasa memang saya kontrol tak ambil langsung air manis tau. Tapi bila bulan puasa kan, bila buka puasa tu craving benda manis tu ada lah. Maksudnya nak bila berbuka tu nak minum air manis. Jadi memang rasa bersalah kan. Tapi alhamdulillah ada Slang Glow ni. So tak kuranglah rasa bersalah. So kalau makan benda manis atau minum air manis, makan benda berat yang tinggi karbohidrat tu, banyak lemak ke, telan je benda ni, InsyaAllah settle. Dia bantu dari segi ni lah, dia block kita punya penyerapan karbohidrat dan juga penyerapan lemak, dan dia increase juga pembakaran lemak dalam badan. So jadinya itu je saya nak share. So basically kotak dia macam ni lah. Dia ada satu kotak ni ada 30 sachet. So depending lah penggunaan. Kalau kita ambil satu hari satu kali, bolehlah tahan 30 hari ataupun sebulan. So far memang nampak perubahan lah. Berat badan insyaAllah makin berkurangan, dan dibantu oleh Alora dan juga Slang Glow ni. Kalau nak tahu lanjut boleh je PM saya. Okay, itu saja. Selamat berpuasa. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.